Dia bukan ada orang gaji, ada driver semua. Tak ada. PMX asyik mengatakan bahawa subsidi ni tak patut dinikmati oleh golongan yang kaya. Okey. Maksudnya bukan untuk golongan T50. Tapi selepas pembentangan telah dibuat, kita melihat subsidi ni diperuntukkan oleh semua rakyat. Mungkin Encik Isyam boleh enjoy Budi 95. Okay, maybe you are T20, we never know. Okay, it's just an example. Saya tahu mana saya T1 sebenarnya. T1. Okay, di manakah subsidi besar di dalam konsep ni? Bila kita kata T15 sebenarnya dalam 15-16 ribu ringgit saja. Jadi tak banyak beza. So maksudnya anggapan kita selama ni salah. Kita selalunya anggap T20 tu bukan necessarily kaya. dia tak adalah berjuta-juta atau 50, 30, 40 dia ribu. bukan ada orang gaji, ada driver semua. Actually you tahu apakah perbezaan utama antara T20 dengan B40? Sila jelaskan. Okay. Secara umumnya orang yang mendapat pendapatan dalam isi rumah tu kan, secara puratanya 2 orang. Tapi bila kita tengok T20 punya data, dia punya purata sebenarnya 3 orang. So the biggest difference antara T20 B40 ialah dekat B40 2 orang, dekat T20 3 orang. Okay. Actually sebenarnya beza pendapatan tu kira per kapita pada individu tak banyak beza. Sebenarnya tak banyak beza.